Kenapa juruwang di kaunter itu sangat lambat? Kenapa pemandu di hadapan memandu seperti orang gila? Kenapa mesyuarat di pejabat selalu meleret tanpa hasil? Jawapan biasa, sebab mereka bodoh, malas atau tidak cekap. Kita salahkan individu. Ia mudah, ia memuaskan dan ia membuatkan kita rasa lebih bijak. Tapi, bagaimana jika anda silap? Bagaimana jika anda sedang melihat wayang kulit? Fokus pada bayang-bayang di dinding tetapi terlepas pandang dalang yang menggerakkan tali. Inilah perbezaan utama antara pemikiran biasa dan pemikiran seorang arkitek sistem. Arkitek sistem adalah arketaib, satu cara melihat dunia. Mereka tidak hanya melihat orang, mereka melihat struktur, insentif dan peraturan yang memaksa orang untuk bertindak dengan cara tertentu. Bagi mereka, dunia bukanlah pentas yang dipenuhi pelakon baik dan jahat. Ia adalah satu set mesin yang kompleks. Kadang-kadang, mesin itu rosak dan ia menghasilkan output yang buruk, tidak kira betapa baiknya operator di dalamnya. Masalahnya, otak kita tidak diprogramkan untuk berfikir seperti ini. Kita berevolusi untuk memahami niat individu. Adakah harimau itu mahu makan aku? Adakah orang itu kawan atau lawan? Kecenderungan untuk mengaitkan hasil dengan personaliti individu dan bukannya situasi dikenali sebagai fundamental attribution error atau ralat atribusi asasi. Contoh, seseorang potong barisan anda. Reaksi pertama, kurang ajar, pentingkan diri. Itu ralat atribusi asasi. Anda menyalahkan kepribadiannya. Pemikiran arkitek. Sistem bertanya, tunggu sekejap. Adakah papan tanda tidak jelas? Adakah sistem barisan ini mengelirukan? Mungkin dia ada kecemasan. Ia bukan tentang memberi alasan. Ia tentang mencari punca sebenar masalah yang selalunya tersembunyi dalam struktur keadaan itu sendiri. Jadi, apa tandanya anda mungkin seorang arkitek sistem? Mari kita lihat beberapa petunjuk. Tanda pertama, anda lebih banyak bertanya kenapa berbanding siapa. Apabila projek gagal, kebanyakan orang mencari kambing hitam. Salah ahli sebab dia lambat hantar bahagian dia. Arkitek sistem akan bertanya, kenapa ahli lambat? Adakah tarikh akhir tidak realistik? Adakah dia dibebani terlalu banyak kerja? Adakah proses kelulusan kita terlalu perlahan? Anda tidak berminat dengan drama menyalahkan orang. Anda berminat dengan diagnosis sistem. Tanda kedua, anda obses dengan insentif. Anda faham bahawa orang tidak semestinya melakukan apa yang betul atau apa yang mereka katakan mereka akan lakukan. Mereka melakukan apa yang mereka diberi insentif untuk lakukan. Contoh klasik, pusat panggilan yang mengukur prestasi ejen berdasarkan purata masa panggilan. Tujuannya baik, kecekapan. Hasilnya, ejen akan cuba menamatkan panggilan secepat mungkin, walaupun masalah pelanggan tidak selesai. Sistem itu memberi insentif untuk perkhidmatan yang buruk. Seorang arkitek sistem tidak akan memarahi ejen itu. Mereka akan berkata, kita perlu ubah metrik prestasi ini. Mari kita beri insentif untuk penyelesaian masalah pada panggilan pertama. Tanda ketiga, anda melihat akibat yang tidak dijangka, unintended consequences. Setiap tindakan dalam sistem yang kompleks akan menghasilkan riak. Arkitek sistem sentiasa berfikir, okey, jika kita buat X, apa lagi yang akan berlaku? Apa Y dan Z yang akan tercetus? Ini dipanggil pemikiran peringkat kedua. Peringkat pertama, apakah kesan serta-merta tindakan saya? Peringkat kedua, apakah kesan daripada kesan itu? Contohnya, kerajaan mahu mengurangkan kesesakan dengan membina lebih banyak lebuh raya. Pemikiran peringkat pertama, lebih banyak jalan, kurang sesak. Logik, kan? Pemikiran peringkat kedua yang sering berlaku, lebuh raya baru menggalakkan lebih ramai orang untuk memandu dan tinggal lebih jauh dari tempat kerja. Dalam beberapa tahun, lebuh raya itu sesak semula, malah lebih teruk. Ini dikenali sebagai induced demand. Arkitek sistem melihat induced demand ini dari jauh lagi. Tanda keempat,
Anda selesa dengan kerumitan dan kekaburan. Kebanyakan orang mahukan jawapan yang mudah dan hitam putih. Ini baik, itu jahat. Lakukan ini dan masalah akan selesai. Arkitek sistem tahu bahawa masalah sebenar jarang sekali mudah. Selalunya ada trade-off. Memperbaiki satu perkara mungkin akan memburukkan perkara lain. Jawapannya seringkali, ia bergantung. Mereka tidak mencari peluru perak, silver bullet. Mereka mencari leverage points, titik-titik kecil dalam sistem di mana perubahan kecil boleh membawa impak yang besar. Tanda kelima, anda secara semula jadi melukis rajah dan peta minda. Apabila anda berhadapan dengan masalah, adakah anda cenderung untuk mencapai pen dan kertas atau papan putih untuk memvisualisasikan komponen-komponennya dan bagaimana ia berhubung? Ini adalah kerana arkitek sistem perlu melihat sistem untuk memahaminya. Mereka menterjemahkan masalah daripada naratif lisan kepada model visual. Ini membolehkan mereka melihat corak dan hubungan yang orang lain mungkin terlepas pandang. Jadi, anda ada tanda-tanda ini. Apa gunanya? Adakah ia hanya cara yang lebih rumit untuk menjadi sinis tentang dunia? Tidak sama sekali. Pemikiran sistem adalah satu kuasa besar, superpower. Pertama, ia memberikan anda empati yang lebih mendalam. Apabila anda melihat bagaimana sistem menekan dan membentuk tingkah laku, anda kurang cenderung untuk menghukum individu yang terperangkap di dalamnya. Anda faham bahawa juruwang yang lambat itu mungkin menggunakan perisian yang ketinggalan zaman. Pemandu yang agresif itu mungkin terperangkap dalam reka bentuk jalan yang menggalakkan konflik. Kedua, ia menjadikan anda penyelesai masalah yang jauh lebih berkesan. Sementara orang lain sibuk memadamkan api kecil di sana-sini, anda mencari punca kebocoran gas. Anda tidak hanya merawat simptom, anda menyembuhkan penyakit. Bagaimana untuk melatih pemikiran ini jika ia tidak datang secara semula? Jadi, langkah 1. Tukar soalan anda. Setiap kali anda mahu bertanya, siapa yang salah? Paksa diri anda untuk bertanya, apakah dalam sistem ini yang menghasilkan keputusan ini? Langkah 2. Ikut insentif. Untuk mana-mana situasi, cuba senaraikan insentif yang ada untuk setiap pemain. Apa yang mereka dapat jika berjaya? Apa yang mereka rugi jika gagal? Selalunya jawapannya ada di situ. Langkah 3. Fikirkan peringkat kedua. Sebelum bersetuju dengan satu penyelesaian mudah, berhenti dan tanya. Dan kemudian apa? Ulangi soalan itu 3 kali untuk melihat riak-riak kesannya. Langkah 4. Baca di luar bidang anda. Baca tentang ekonomi, sosiologi, biologi, reka bentuk bandar. Sistem wujud di mana-mana. Mempelajari sistem dalam satu domain akan mengajar anda tentang corak dalam domain yang lain. Memahami dunia melalui lensa arkitek sistem tidak menjadikan dunia kurang manusiawi. Sebaliknya, ia membolehkan kita melihat kemanusiaan dalam konteks yang lebih luas. Ia mengubah fokus kita daripada permainan, menyalahkan orang kepada permainan. Mereka bentuk sistem yang lebih baik, yang membolehkan semua orang untuk berjaya. Jadi, lain kali anda berasa geram dengan seseorang, berhentilah sejenak, tarik nafas dan tanya diri anda, adakah saya sedang melihat seorang pelakon yang teruk atau adakah saya sedang melihat satu skrip yang ditulis dengan buruk?